Hai semua, hari ni Kak Ida nak share resepi cucumber boat bersama kentang rebus dan telur rebus. Bahan-bahan dia: kentang rebus, telur rebus, mayonis. Kak Ida menggunakan sayuran dia, seleri, daun bawang, daun ketumbar dan juga bawang besar dipotong dadu. Kemudian Kak Ida menggunakan Thousand Island sos Thousand Island dan juga sos bijan panggang dan juga lada putih. Nanti kita akan gaul semua bahan-bahan ni dan juga peran air lemon nanti. Kita akan gaul semua bahan-bahan ni. Ambil kentang rebus tadi, kita ramas-ramaskan dia sehingga hancur. Dan kita masukkan telur dan juga sayuran tadi. Kita ramas-ramas bersama semua bahan-bahan ni. Bila dah hancur nanti semua ni dah bergaul mesra, bolehlah masuk dia punya mayonis, masuk lada putih. Lada putih ni nak banyak sikit terpulang. Masukkan sos bijan panggang. Kita masukkan Thousand Island. Nak banyak ke sikit terpulang pada masing-masing ya. Kemudian masukkan perahan lemon. Tu dia. Kalau ada orang tu nak lebih sikit lemon, perahlah lebih. Kita gaul-gaulkan mesra, gaul rata macam ni. Tengok tu. Dah siap ni. Ni dah siap dah. Nampak cukup menyederakan. Bila dah siap-siap macam ni, kita masukkanlah dalam timun tadi tu. Timun tu kita dah keluarkan isi dia jadikan dia berlubang tengah-tengah macam tu, macam bot. Kita sumbatkan bahan-bahan tadi ni. Nampak tu, Kak Ida tengok pun dah macam terliur dah. Sedap. Kita buat sampai habis ya. Okey, dah siap habis macam ni. Kita susun kat pinggan. Nak pedas, kita letaklah cili sos sikit. Nampak tu, letak cili sos. Sedap. Ni tadi tu yang Kak Ida makan tadi. Ni dia. Lagi sedap Nampak? Memang kenyang Ini salah satu makanan untuk kesihatan ya. Tak payah makan nasi. Kita cuma makan telur rebus, kentang rebus dan juga timun. Memang sedap. Okey. Jangan lupa buat. Bye. I love you. Buat tak buat memang sedap. Terbaik.